Okey, Assalamualaikum. Nama saya Zahin. Okey, jadi hari ini saya akan membuatkan penerangan tentang waktu kita berada di LBSB punya bilik. Okey, first thing kita mesti pastikan 5 perkara ni ada. Yang pertama, yang kita pijak ni lah rubber mat. Yang kedua, buku log. Dan yang ketiga, alat pemadam api kebakaran. Yang keempat, first aid. Dan yang kelima, schematic diagram untuk ni lah barang-barang yang ada dekat sini. Okay, and then first thing apabila kita berada di dalam bilik ni, yang pertama kita mestilah menggunakan mata untuk melihat kalau ada sebarang kebakaran ke, ada sebarang berlaku sparkling. Dan yang kedua, gunakan hidung untuk menghidulah jikalau ada bau-bau hangus, terbakar. Okay, bila kita dah check, kita pastikan benda tu tak ada, baru kita boleh jalan. Sekarang kita berada di bahagian ACB. Dia punya singkatannya adalah Air Circuit Breaker. Okay, jom kita tengok. Okay, seperti mana yang kita lihat, dia dalam keadaan off dan masih discharge. Okay, cara kita nak hidupkan dia, kita ambil handle ni dan kita pump. Pump sampai dia keluar charge. Okay, apabila dia keluar charge, kita mestilah di kedudukan seperti inilah, kedudukan yang selamat. Okay, seperti ini, tangan seperti ini, badan menghadap ke sana dan kaki menghadap ke sana. Dan kita tekan. Okay, on. Ini adalah load dia lah, load yang pergi ke rumah dan sebagaimana lah. Kita akan onkan dia semua ni. Incoming supply akan menyala, outgoing supply pun akan menyala. Sekarang ni sebagai contoh, LBSB set dekat paguh rosak. So, paguh minta tolong batu pahat untuk bagi supply, untuk hidupkan supply dekat paguh lah. Okay, daripada sini kita pastikan dia punya ACB off, kiranya mati lah. Lepas tu kita tekan dia punya off button ni, dan kita tekan dan lock kan. Maknanya dia punya off ni akan masuk dalam. Maknanya kita tak boleh nak off dah. Nak on pun tak boleh. Okay, kunci ni kita ambil, kita letak dekat sini, dekat LBSB set batu pahat. Ini contoh kalau benda tu LBSB sebelah lah. Kita pusingkan. Lepas tu dekat C1 ni kita buka dan masukkan dekat C1. Dan C2 kita buka, kita masukkan dekat LBSB set dekat paguh. Okay. Lepas tu ACB dekat batu pahat kita buka. Sekarang ni kan tengah off. Kita pump dulu. Sekarang okey dah. Sekarang tengah charge. Dan kita akan on. Macam biasa, kedudukan macam ni, jari, dan kedudukan mana ke senang kita lari lah kalau apa-apa jadi. Lepas tu kita on. Okey, sekarang ACG untuk batu pahat dah menyala. Sekarang ni kita akan kena onkan selector dekat batu pahat. Okey. Kita on, sudah on. Maknanya incoming ni akan sampai ke paguh. Tapi sekarang ni paguh tak menyala lagi sebab selector dekat paguh tak on. Lepas tu kita akan on. Okay, sekarang dah on. Nanti bila dah on, power daripada batu pahat akan transfer ke paguh dan outgoing dia akan supply macam biasa. Kiranya kita tak gunakan ACB daripada paguh dah. Itu saja. Sekarang ni situasi dia tadi batu pahat pula yang rosak. Jadi kalau kita nak supply daripada paguh ke batu pahat, pertama sekali kita kena ambil kunci daripada sini lah. Cara-cara dia kita kena tekan off. Sambil kita tekan off baru kita boleh pusing lock. Okey, kita boleh pusing lock. So kita akan buka lock ni untuk kita buka kunci lah. Jadi bila kita tengok C1, untuk C1 kita buka C1.
C2 untuk C2. Okey. Sekarang kita kena charge yang ni dulu. Okey. Kita dah charge. So untuk on kan dia, kita kena duduk di tepi sebab supaya senang kita nak jadi apa-apa kita boleh lari kan. Buka. Okey, so sekarang kat sini dah ada charge kan. So untuk kita supply ke sana, kita kena buka di sini dulu. So pastikan sini semua off. So kita buka. Okey, ni dah supply ke sana. Tapi sini belum ada. Sebab kita belum buka yang ni lagi. So bila lepas kita buka, baru sini ada. Ni semua dah off. Kita buka. Okey, so dekat sini, dekat batu pahat pula dah ada. Sebab kita pindah pada paguh ke batu pahat.